Kali ni kita nak cerita tentang apa yang dimerepekkan oleh jantan ni. Sebenarnya asalnya daripada dukun perawat bomoh, dukun-dukun taksub kayangan dan leluhur jin ni. Dia orang mendaknya ajaran sesat macam-macam. Termasuklah ilmu karuhun, leluhur jin, kayangan semua taksubkan, gila kan sangat. Puteri-puteri Gunung Ledang lah, Hang Tuah lah. Yang ni hari-hari jumpa mestilah panggil seru, bonda, entah apa-apa merepek. Ni bukan klien, memang gila isim, lembam faham. Kita cakap lain, dia faham lain, lepas tu dia meroyan-royan. Ni pengakuan daripada salah seorang daripada ahli je lah. Ni gila isim juga, guru silat. Tu lah better ketawakan. Mana entah report polis, tak ada pun. Ni Kush, dia main sebar saja. Itulah dianya mereka ni. Sebenarnya gila isim sakit jiwa, lepas tu meroyan-royan. Ni bomoh taksub Bunian mengaku pernah serang komen Facebook beta, jadi rupanya sama spesies je gila isim sakit jiwa masalah mental. Dia merepek-repek lah. Dan alhamdulillah ada puan ni DM. Dari situ beta tahu siapa lagi pembuat ajaran sesat yang lebih dahsyat. Sama dahsyat lah semua. Kumpulan panji hitam militan pengganas Daesh, ISIS.